Mina, olah-olah semua. So sekarang ni kita post part 1 tau. So jangan lupa share, subscribe, jadi followers kita. Lepas tu korang komen lah dekat bawah lepas dah tengok video ni. Kita kena upgrade ke kan. Kita boleh je ambil pendapat korang lah. So kita tak nak cakap banyak-banyak. Korang kejap lagi tengok je video kita. Jangan lupa share, like tau. Okay, happy watching. Ya, faham. Ni kena cari apa ni sampai mata. Ni sebab dia sepatutnya. letak dekat dalam tu. Tapi kat mana? Saya tak nampak dia punya tu. Dia kena letak kat sini. Mana korang ni? Sana. Tak pasal dia letak dah. Warna merah. Apa tu? Oh, ada. Pocong kesian. Pocong Lauk duduk memang ke tu? Pocong merasak lah sial. You will settle. be revived and the stage is power. Nampak Amin? Ada nampak pocong ni? Nampak ke? Tak nampak tu. Oh. Dia ada depan. Ambil gambar dia Dah kan? ambil gambar tapi tak mati. Cari gambar? Pak I. No, Pak I mati. Dia ambil gambar. Aku ambil gambar dia tu. Oi. Dapat kau. Aduh. Atau Wow. maybe sebab aku tak dekat dengan dia kot. Maybe that's why dia tak ni. Wow. Stage 2. Okay, kita dah selamat. Melompat satu orang. Aku nak keluar pun tak boleh masalahnya. Dia ni situ. Dia camping. Masalahnya. Aku nak keluar pun tak boleh. ID card Dia ni kat tau. sini. Masalah dia berpusing-pusing dekat situ ke? Ya. Dia camping. Alamak. Aku cuba pen. Sikit lagi dia tak terbang. Ya apa dia tengok aku lah cok. Dia duduk camping depan pintu kita orang. Rasa boleh ke kalau dia nak keluar. Tapi dia tak boleh masuk ke? Dia tak ada masuk bilik. Lah ya. Aku dah buat pen. Ya, dia tak ada masuk Sekarang aku bilik. tak Pergilah. find doktor pergi desk. Dia tengah distract yang kita orang ni masalahnya. Tak apa, Okay, kita orang ni. Kita orang Keluar je siapa. Rasa boleh keluar kot. Guys, Dia boleh masuk. Betul dia boleh masuk. dia boleh masuk lah. Mana boleh tak boleh masuk? Kan aku cakap tadi. Place medical apa tu? Medical Oi, kau boleh lalu depan tu. apa ni? depan hantu. Ada mah dia lalu sembarangan je. Apa dia? Ada mah dia lalu dekat tepi hantu. Oh, aku jumpa. Oh, tadi saya lalu dia sebelah dia ke tadi? Ya. Kamu betul-betul dalam sebelah dia. Benda tu sangkut kami kot. Tapi masalahnya dia tak kejar. Kau payah tapi aku nak. Tapi yang second tu faham aku. Faham tu. Ya Allah Rabbi. Oh kau tengah tengok aku punya. Report B. Dia betul-betul masuk. Weh apa lama terkejut aku sumpah terkejut. Ya korang dah tengok kan kita punya video macam mana Dia tengok So jangan masuk lupa almari follow, kau share lagi. dan subscribe. Kita ada part 2 nanti guys. Takut. Share tau, subscribe tau, Bye bye. Tak boleh, kita merah. Orang saya tak jumpa lagi ke? Aku macam nak jumpa